dia panas demam sampai 38.7. Masam. Apa? Jaga bumi sat. Sebenarnya sebelum dia apa sakit, dah sudah sakit. Cuma saya tak ada post apa. Faham? I makan banyak Panado. Lepas tu mana-mana tahu. Siap lagi. Siap lagi tahu apa letak gambar ketua apa jaga bumi sat. Sebab kita memang gaduh. Kita memang gaduh dah lama dah. Bukan influenza. First dia demam. I bawa dia pergi mana? Klinik dulu. Tak mau pi. I cakap cepatlah nak balik dah. Tak mau turun. Berapa? Dua klinik. Tak mau turun. 2. Ketiga baru dia turun tau. Ya. Lagi cucuk. Tak mau pi. Merajuk lah. Last, I bawa dia balik rumah dah. I pergi meeting. Lepas tu meeting, I call dia, okay, kalau okay, I nak terus balik dah. Mana-mana tau. Lagi panas, dia cakap tak boleh tahan. Thank you. Tak boleh tahan. Lepas tu, I call Syami. Dengan Syami teman I, bawa dia pergi my hospital. Lepas tu masa tu sudah pukul berapa dah? Pagi 6. Dia nak manja. Tapi dia tak mau mengaku. I bawa dia pergi. Phone I. Lepas tu I cakap, kenapa tak mau text I? Masa you masa tu dia demam. Dia cakap nak nampak keras mah. Tapi dia ingin nak saya macam tanya dia okey ke. Lepas tu I tengok kita lama dah. 2 minggu dah. Dah ada 2 minggu dah. Lelaki memang macam tu. Wah. Masam. Bukan influenza. Masa tu dia panas demam sampai 38.7. Dah terkejut dah sebab I takut. Sudah cuci dah. I takut sangat. Girlfriend lamar turun baru